Soalan ni saya mendapat banyak lah bila saya bawa misi Aceh ni. Misi bencana Aceh ni banyak soalan. Antara soalan yang saya dapat terima daripada mereka, yang orang yang persoalkan ni lah. Dia kata, kenapa tak tolong Malaysia? Malaysia kan Kuantan tengah banjir sekarang. Saya cakap, nampak sangat awak tak ikut NGO Malaysia. NGO di Malaysia ni bukan sahaja tolong Palestin, bukan sahaja tolong Aceh, tetapi mereka juga tolong Malaysia. Kami di Kelab Perwira Malaysia, sebelum pergi ke Aceh ni, masa Aceh tengah berlaku bencana ini, kami sudah menjejakkan kaki ke Kelantan sebenarnya. Kami bantu rakyat Kelantan di mana kawasan-kawasan ni, kami bantu rakyat Kelantan ni di mana kami sendiri turun lihat ada kawasan rumah-rumah yang menjadi pulau. Jadi boleh tengok sendiri di video ni di mana kami mendayung sampan kemudian bagi bantuan makanan ni. Boleh dikatakan orang dari Malaysia ni kita dah bantu. Pada masa sama, ketika kita bantu Kelantan ni, bencana di Aceh berlaku. Hujan turun tanpa henti selama 10 hari. Dan kemudiannya berlakunya bencana tanah longsor dan banjir bandang di empangan Langkahan. Walaupun bila kita sampai sana, rumah-rumah telah dibersihkan, tanah dah kering, tetapi mereka perlukan bantuan makanan, mereka perlukan genset elektrik, sebab genset ni lah akan digunakan untuk pump air keluar. Masjid-masjid ni gunakan genset untuk pump air keluar, untuk air. Kalau tanpa genset ni tak ada air untuk basuh. Anda boleh tengok sendiri daripada video-video yang kami buat. Semua bantuan kami buat ni, bantuannya sampai. Termasuklah Rightful Gift, termasuklah bantuan-bantuan kami dalam Malaysia atau pulau negara. Dan orang ada pertikaikan tentang antara kenapa nak tolong Palestin, kenapa beri bantuan pada Palestin, kenapa tak tolong rakyat Malaysia, kenapa bagi bantuan pada Aceh, kenapa tak tolong Kelantan, Terengganu. Itulah maksudnya awak tak ikut pun NGO kami maupun NGO-NGO lain dalam Malaysia ni. NGO dalam negara ni dah bantu semua. Jadi kepada mereka nak menyumbang, nak membantu, betul-betul nak membantu. Saya yakin anda tidak akan persoalkan tentang kenapa tak tolong. Sebaliknya anda tanya, kat mana saya boleh tolong? Jadi kalau anda nak tolong, anda boleh menyumbang dengan perwira di Kelab Perwira Malaysia, di bio, di link bio kami ataupun dengan QR. Terima kasih.